untuk memudahkan pemasangan tap, kita kembangkan terus semua ni. Okey, kembangkan, nanti paku pad hujung-hujung, lepas tu naikkan. Selesai makan tadi. Seperti di video yang sebelum ni, kita akan teruskan sesi perkempian kita. Okey, kali ni campsite ni tak jauh daripada Selama, yang tempat kami berkemping tu. Lebih kurang dalam 50 minit sahaja. Okey, bertempat di Batu Kurau. Okey, nanti kita tengok dekat mana kita punya kawasan camping, apa aktiviti yang kami akan lakukan. Tunggu. Gunung ni dia celat, rumah ni dalam gunung. Macam mana ni? Macam ni. Selamat datang Kampung Sempene. Tu sekeping, tu sekeping. Dah sungai. Itu campsite? Okey. Nak bagi kupon bertuah ke apa? Checkpoint dia tu ke tadi? Campsite. Tepi ni. Nampak? Ni nombor tengah kan? Ni mana nak? Sekejap, cari dulu kat mana kita punya LT3. Campsite. Okay guys, kita dah sampai di campsite. Okay, kita di LT3. Jom kita view dulu tapak. Okey, ngam besar lah tapak dia ni. Untuk keluarga yang besar, sesuai sangat ni. Kita 4 orang macam terlebih besar je. Okey je kot. Sungai depan tapak, tapi kena menurun. Okey dah tu. Ada pecahan sungai sikit. Okay, kita nak ambil kereta, kita nak parking dekat sini. So macam mana kedudukan? Ni redup ni. Ni kena macam tu lah kot.
bestnya boleh parking sebelah sekejap, load barang turun, kita letak barang sekejap di sini, lepas tu kita parking balik kereta dekat tapak parking. Okay, kita dah bentang flash sheet, kita kasih pack dulu, kasih tegang-tegang. Bener. Kita letak pula ground sheet. Untuk memudahkan pemasangan tap, kita kembangkan terus semua. Okay, kembangkan, nanti pakai pad hujung-hujung, kita naikkan. Lepas tu ambil batang, naikkan je. Itu paling simple lah, paling mudah, senang. Okay, ngam. Oi, jangan petai. Kau salak makan tak? Makan. Makan. Berapa yo? Ha. Salak ni, salak Kelantan ya. Manis-manis. Dia salak. Oh. Jagilah nak cetak dulu. Tak apa. Oh, boleh sampai lah. Boleh sampai. Itu lah. Ada buang kot. Penat-penat dah set up tadi. Ngopi pun. Ngopi ais. Jadi si Arfan tak dapat lah. Arfan tak apa. Arfan kita bagi special. Air wuduk. Air wuduk ais. Oh, adik tasap. Ngopi, pisang goreng. Sila buncitkan perut anda. Itu main style for camper. Okey, so sini ada banyak pokok juga. Ada pokok pisang, ada pokok tak pastilah ini pokok apa. Okey, comment Ninja Views. Ini pokok apa? Cerita kita. Thank you. Okey, ini pokok bunga wayang warna pink. Belah tak pastilah. Juga. Comment. Juga. Ini pun komen. Komen. Ini tak pasti. Komen juga. Wait. Tak pastilah semua pokok ni warna apa. Keep clean, keep green. Let's enjoy. Okay, so let's enjoy. Let's enjoy tempat ni. Jom, kita enjoy. Okay, ada bunga bayi juga. I'm a welcome. Yeah, I'm a welcome. Yeah, forget about it. Apa ni? Pohon jangan sentuh. Enjoy moment. Oh, enjoy every moment. Always smile. You are amazing. Caterpillar. Starfish. Love. Watermelon. Penguin. Koala. Noted, you relax. Note to you relax. Maybe it's a stack of rocks, or maybe. Sure, why not? Penguin, koala. I'm a koala.
Note to self, be kind. Explore. Vroom vroom. Sprint, walk, weapons. Be Patrick Store. Lubuk tengah campsite. Tenang is good. Kampung sempenih Batu Kurau Perak. Kita nak pergi mandi sungai. Wah, kat tu jernih dia punya air sungai dia. Lepas tu nampak cetek. Sesuai lah untuk budak-budak. Okay. Depan ni sungai. Kita orang punya tapak rumah depan sungai, tapi di atas. Di atas tu tak nampak. Di atas tu. Tapi kena lalu jalan yang lain sikit. Kenapa? Licin ke apa? Banyak batu dia besar sikit. Jernih dia punya sungai ni. Tapi batu banyak dekat sini. Kena hati-hati kat sini. Tapi dah pijak beberapa tu tak licin tengok tu, tak ada lumbuk sangat. Digalakkan pakai kasut. Paras kura dewasa dia punya kedalaman. Sana. Setiap kali naik daripada air, ni hasil dia. Tidur. Malam ni tak masak. Kita nak pergi makan kat luar. Okey, kat mana tempat ni special, nanti kita akan share kat mana kita makan malam ni. Sini special dia Yong Tau Fu Bomber. Kat sini orang panggil Yong Tau Fu Bomber. Dia ada banyak kedai kat sini. Lebih kurang 7 ke 8 kedai kat sini. Ini semua Melayu. Ada sebelah sana ada kawasan Cina, kedai makan Cina, tapi sini semua Melayu. Sini special dia memang Yong Tau Fu, dia menggunakan 2 kuah. Memang top lah kat sini. Kalau ikut kedai ni tahun 1983. Okay, jom kita makan. Jom, kita rasa makan. Bagus sedap ni. Caklah doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kalafi masa tak nak makan. Mana amin. Sementara tu Mi dah makan dah dulu. Adik nak makan ke? Adik dah gigit tangan mu dah. Adik makan apa, Adik?
Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Wajib. Siapa datang Taipei ni wajib makan di sini. Jangan tak ada parking dah lah. Kanan. Sikit je off-road dia. Oh ye. Jalan pun senang. Dah sampai. Ada tapak kereta ha. Sebaik. Seperti biasa, kita jalan-jalan di tapak campsite di waktu malam. Okey, ni kemah kami serta dengan tap. Okey, kat sini ada lampu juga tambahan. Okey, owner memang sediakan lampu tambahan kat sini. Maknanya memang ada banyak lah lampu. Jom kita berjalan sikit. Tapak mana ada? Kenapa? Tunggu sikit. Tolong bawah je, tolong ke atas. Jom. Mostly cerah lah tapak campsite ni. Dia memang ada sediakan lampu. Dia tak cerah sangat lah. Ni semua yang depan ni tak sure. Ni payat campsite tu. Kau macam sambung-sambung lah. Yelah, ni depan ni payat campsite. Inilah keadaan. Tak gelap, banyak lampu. Okay, ni mostly campsite dia di sebelah kiri ni, depan sungai. Okay, ni tapak kami. Okay, boleh nampak. Pakai ada tulisan. Okey, cantik. Masa malam. Okey, ada toilet kat situ, toilet bersih. Air dia cukup. Tempat basuh tangan pun ada. Saya basuh tangan. Sinki. Bawah ni tapak sungai. Akan seluruh situ. Bawah. Bawah ni. Jom kita. Okay, belakang ni ada tapak lagi. Okay. Bawah sini ada satu lagi tapak. Kita ada satu lagi tapak. Ni sungai ni depan ni. Oh, ini kalau owner campsite ni, campsite owner ni letak lampu kat sungai ni, penuh ni sini mandi. Meriah orang mandi kat dalam ni. Jadi mungkin dia nak kekalkan suasana. Ya Fan? Macam ni lah gelap dia.
Malam ni kita nak makan durian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, bawa durian. Bismillah. Apa nak makan durian? Durian. Enak. Tak faham lah rasa jagung ke rasa durian ni. Okay, breakfast pagi ni simple-simple, roti je, pecah air. Tadi pergi keluar cari roti canai, nasi lemak ke apa ke. Ada nasi lemak. Habis nasi lemak, roti canai ramai. Tu patah balik je. And best ini memang cozy. Dia punya keliling ni memang ada pokok-pokok hiasan yang dia dah buat. So rasa macam okey lah, macam rasa kat rumah betul lah. Dia lah macam ulu tamu sikit dia punya style. Okay, sambil-sambil kita nak pergi mandi, kita tengok terus tapak-tapak campsite kat sini ya. Okay, belakang tadi payat campsite. Okay, ni tapak kami. Sebelah sini LT3 tak silap. So ini laluan memang daripada payat sampai ke Uza campsite lepas tu. Okay, sini kemah bersama dengan toilet. Okay, sini ada tapak lagi. Okay, kita jalan je turun untuk pergi ke sungai. Okay, bawah ni sungai. Jangan tarik. Jangan tarik. Ya.
Alhamdulillah selesai camping kali ni. Camping bersiri di Perak. Okey, first kali kita sebelum ni kita di Selama dan sekarang ni kita di Batu Kurau. Okey, kali ni campsite kita Lubuk Tengas. Nak kata baru tak baru. Dia berdekatan dengan Uza dengan Payat campsite. Okey, cuma kat sini campsite dia memang sangat cozy. Tempat kita ni memang dikelilingi pokok yang dia orang dah tanam. Sungai pun cantik, clear, mesra budak-budak. So memang sesuai kat sini. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share Poyo Camper. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum.